Akhirnya kita ada masa untuk mengemas laman-laman kita yang dah naik. Rumput dah panjang, semak samur, segala benda ni kan. Waktu ni lah kita ada masa sikit lah nak mengemasnya. Sebab sebulan kita orang berniaga tak, orang panggil tak pandang langsung rumput ke semak samur ni lantak lah, pejam mata je lah nampak ni kan. So lepas balik pada kampung tu barulah ada masa nak mengemas-mengemas ni, nampaklah sikit pemandangan indah kan. Lepas tu aku nak menolong lah suami aku tu, dia sambil mesej aku nak sapu lah, sekali kena tegur lah pula. Kalau nak kena pakai dia kering tu. Dia gitu. Jadi dia tarik dan kanan kering, bau tidak dari kumpul. Kita nak makan. So aku mana nak masuk campur dengan rumput dia, nanti papa pandailah dia sapu. Okey, lepas tu kita orang settle pula yang tu nak kena tukar tayar skuter, yang tu pam rosak lah apa, bagai tayar pancit. Lepas tu malam kita orang kena angkat-angkat barang yang kita orang guna, barang-barang ayah, nak kembali pulang lah ke tempat asalnya. Kan dia cari pula. Semalam aku ngemaslah rumah ni, apa panggil, membersih-bersih kan. Bau sedap main air ni kan. Sambil-sambil cuci-cuci tu. Lepas tu cuci toilet depan, toilet bilik kan, bagai kan. Biasa kita kan pemalas, bukan rajin sangat bukan. Dah malas memang macam ni, perangai pemalas kan. So lepas tu dah cuci toilet, kita mandi, of course kita mandi kan, dah berpeluh kan daripada siang tadi. Kita sambung lipat baju no. Okay, kita ni kan pemalas, bukan buat-buat rajin. Kita memang malas memang macam ni perangai dia. Semua benda kalau boleh nak settle, kalau boleh rumah pun terangkat, berubah semua. Aduh, okeylah, bye. Mana ada bel.